Hai Zinor dengan Zahir, apa khabar? Kita orang tengah tengok B5 dekat Safari. Buat bisnes betul-betul, jangan berhenti. Tuan-puan dah pun selangkah dalam nak pergi ke PJLS macam ni tuan-puan. Tuan-puan, kita just bantu orang ramai simpan emas. Lagi ramai orang kita bantu tuan-puan. Kita akan mula untuk unlock orang kata kejayaan-kejayaan macam ni. Dalam PJLS tahun-tahun akan datang ni, kami dapat jalan-jalan dengan tuan-puan, dapat bawa tuan-puan jalan-jalan dengan mentor, dengan family besar G100 dan juga family besar Public Gold. So all the best semua tuan-puan. Saya doakan dipermudahkan urusan. Never give up. Teruskan belajar, teruskan berusaha. Saya percaya insya-Allah tuan-puan semua akan dapat untuk unlock tiket PJLS tuan-puan masing-masing, insya-Allah tak lama lagi. All the best. Jadi tuan-puan, saya nak doakan tuan-puan semua buat bisnes betul-betul, jangan give up, teruskan sahaja sampai berdaya untuk unlock 1000 penyimpan emas pertama, okey? So all the best, kita jumpa dalam next PJLS, insya-Allah.